Kau selamat hari Jumaat Ramadan yang ke-7 betul ya? Ramadan ke-7 hari ni kan? Okey. So kita nak share sikit hari ni. Motor ni spek apa? Spek 63 J2. 63 Jet 2. Okey, sebelum ni Dyno pakai pack open. Pakai open dengan true. Oh, berapa lama dah? Lama dia kan 2 tahun. Okey. So dia Dyno kat Banggar. Dulu kita Dyno pack tu dia buat mode 1 dengan mode 2. Okey. So ini untuk timing biasa. Abang tengok table dia okey. Tengok table dia. So hari ni dia main kat Banggar pakai pack pressure. Lari musim kena tangkap. Semua takut. Okey. So Banggar buat kat mat nombor 3. Abang tengok color dia. Abang tengok color. Okey, nampak? Color dia memang berubah 100%. Sebab apa berubah 100%? Sebab bila pack pressure ni dia tak mau minyak sangat. Kita kena buang minyak so baru tak bobok, tak helikopter. So hampa tengok inilah kegunaan mode yang sebenar. So kita gunakan sepenuhnya ECU 4 mode ni. Bila esok main musim raya nak pakai pack open, tukar mode 1 balik betul. Lah ni musim kena tangkap pakai mode nombor 3. So dia sunyi sepi lah. Kita start apa semua elok, jangan takut tak ada masalah. Nampak bunyi gebu lah. Okay, bila tukar pack pressure ni drop lah horsepower sikit. Saya tak tahu, tak mahu nak komen. Daripada 26 tinggal 23.31. Back pressure jenis apa pakai? Tongkar. So jangan komen lebih baik. Yang ni bukan cerita pasal exhaust. Yang ni cerita nak tunjuk kita tune macam mana, betul tak kan? Bazik apa tak kacau. Kita spek yang sama betul tak kan? Betul. Lagipun dah lama 2 tahun lebih dah kan. Okay. Alright geng. Dapat sesuatu kongsi. Mantap.